Jadi 2 minggu dah saya dah guna Honor S9 ni. Jadi apa pendapat saya kat sini kan? Best ke tidak untuk penggunaan dia? Jadi pertama sekali yang saya suka ialah anda pergilah kat mana-mana cari smartphone, anda cuba cari bateri yang besar 8300 mAh. Saya rasa kalau anda jumpa pun sebuah smartphone yang bulky, yang tebal dan juga berat kan, yang mana bagi saya memang tak convenient lah nak pakai untuk seharian kan. Kalau nak jumpa yang nipis macam ni pun mungkinlah bateri dia dalam 7000 something macam tu kan, yang mana bagi saya dia tak cukup besar lagi, tapi still okay. Tapi yang ini yang paling besar, yang mana kalau nak pakai lebih lama dalam 2-3 tahun, puas hatilah kat sini. Yang kedua pula tentang dia punya ketahanan IP69 yang dia cakap tu lah. IP69 yang ada key kat bahagian belakang tu kan, anda pergi rendam dalam kolam masjid selama setahun dia still tak rosak. Bagi saya tak ada siapa pun nak cuba untuk rendam kan dalam mana-mana air selama setahun. Cumanya apa yang mereka nak bagi tahu iaitu kalau anda terendam ke, termasuk kolam masjid ke, dia still kita halasak. Itu sajalah. Tapi yang paling saya suka dia ada water damage warranty selama setahun. Itu ialah key point kalau saya nak beli dan saya tak nak risau tentang smartphone. Sebab benda-benda lain tu dia tak ada sangat. Dia punya warranty tu kita nak. Dan selain pada tu juga, iaitu yang ketiga, dia ada SGS triple resistant. Senang cakap lah kalau phone ni jatuh ke, masuk dalam air ke kan, dia pecah kat bahagian belakang ke, pecah kat bahagian depan ke, saya tak perlu risau selama setahun. Sebab itu yang owner bagi warranty kan. Kalaulah katalah tiba-tiba naik line hijau macam pernah ada certain model sebelum ni untuk Honor X9 series ni, anda pun tak perlu risau. Sebab kalau anda beli yang terawal, anda diberikan 2 tahun warranty kan. At least kalau jadi tu anda pergi hantar warranty, mereka repair, kemungkinan mereka tukar panel baru ke macam mana kan. At least dia punya kejadian tu tak berulang lah. Jadi sebab itulah saya rasa bila anda pakai je phone ni, anda akan rasa macam worry free. Anda tak perlu risau jadi apa sekalipun, selagi phone ni tak hilang, anda still dalam warranty. Okay? Kira nak pakai casing tu untuk tahun pertama tu boleh skip lah pakai casing kan. Tahun kedua tu baru rasa nak sayang phone ni kan. Kena pakai casing tak kot. Sebab apa? Warranty dah tak ada.